Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12. Pendengar Ria 897, itulah kisah daripada rakan kita, ya. Jadi saya sebenarnya tak tahu daripada pengalaman anda ni baru kita pelajari. Jauh juga 2 hingga 3 kilometer tempat parking MRT ni punyalah jauh sampai kena naik golf cart Ini awak cerita baru saya tahu. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman. Jadi itulah kisah. Yang bertugas 3 orang, yang buat kerja seorang, lagi 2 tu suruh-suruh je lah. Tapi bila ada kesilapan besar, yang besar-besar ni lah kena jawab ni. Kenapa kereta api rosak, kenapa tu, kenapa ni Kita teruskan dengan pengalaman anda, kisah misteri anda di FM 897. Terima kasih pada rakan kita awal tadi. Jadi yang dia nampak atas gerabak tu berdiri jauh. Dari jauh dia boleh rasa macam tiba-tiba macam nak tengok ni. Dah tahu takut, seram, tetap nak pusing belakang, nak tengok apa yang sebenarnya macam memanggil-manggil di belakang tu. Hai, terima kasih kerana berkongsi. Kita akan teruskan kisah anda di FM 897 bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Ria 897, itulah suara yang memanggil nama seorang pendengar yang bernama Mimi. Dalam kiriman beliau berkongsi dengan saya, kisah yang menakutkan ini berlaku apabila beliau sebenarnya telah berjumpa dengan seorang makcik dukun di salah sebuah kawasan di Singapura. Saya tak boleh sebutkan kesemuanya sebab ada beberapa perkara yang saya rasa mungkin sensitif. Tapi ada perintah-perintah, arahan-arahan yang harus dipatuhi oleh Mimi setelah mendapatkan bantuan oleh seorang makcik dukun di Singapura. Oleh kerana Mimi telah pun melanggar pantang larang ketika mendapatkan rawatan, ada benda mula menghantui beliau. Pada mulanya, beliau mula mimpi yang buruk-buruk. Katanya di sini, Casey dan pendengar Ria 897, saya mula bermimpi. Dalam mimpi saya, datang seorang perempuan berpakaian serba hitam. Tak nampak wajah, rambutnya panjang sampai ke lantai. Kemudian tangannya, kukunya Casey panjang memanggil saya. Mimi, Mimi. Dalam mimpi Casey, saya akan terbangun pada waktu pagi, akan terpekik kerana ketakutan. Mimpi buruk ini berterusan. Lama-kelamaan, sampaikan kata Mimi, suami saya pun sedar tentang perubahan yang berlaku pada saya. Jadi, saya pun berjumpa dengan seseorang untuk mendapatkan air. Bila saya setiap malam sebelum tidur minum air bacaan tu, jadi sebelum tidur dinasihatkan saya, air yang dibaca tu dikatakan di sini oleh Mimi adalah air dari surah-surah Ruqyah. Dituang ke telapak tangan, saya sapu pada muka, kemudian saya tuang dalam cawan sedikit minum. Barulah saya tidur dan Casey, barulah tidak ada mimpi yang menakutkan. Akan tetapi selepas gangguan mimpi tak ada, gangguan paling teruklah Casey berlaku di tingkap bilik.
Yang hairan saya seorang nampak. Suami 2-3 kali toleh tak nampak apa-apa. Saya terbangun pada waktu malam dengar tek, tek, tek. Saya toleh. Alangkah terperanjatnya Casey. Maaf cakaplah. Ada sejenis patung berhala yang pernah saya nampak. Saya tak boleh sebutkan sebab ini mungkin sensitif lah. Di salah sebuah kawasan di Singapura, di mana taringnya panjang, lidahnya terjuntai keluar sepanjang-panjang, mata terbeliak merah, rambut menggerabang, sedang berada di tingkap bilik terapung-apung ketuk tingkap dan dengar suara, "Mimi, kasih aku masuk." Waktu itu saya histeria, suami terbangun, suami toleh beberapa kali di belakang tak nampak apa-apa. Sampaikan suami saya berani Casey. Dia toleh kemudian dia cakap, "Isteri aku, keluarga aku tak ganggu kau pergi." Tapi sebenarnya salah. Saya ada mengganggu kerana saya dapat mendapatkan khidmat seorang dukun wanita di Singapura. Oleh kerana saya langgar pantang, itulah akibatnya. Saya terkena Casey padahnya. Akhirnya rahsia saya bocor setelah saya terpaksa beritahu perkara yang sebenar untuk mendapatkan rawatan yang sepenuhnya. Dipendekkan cerita, mohon maaf pada Mimi yang berkongsi pengalaman. Saya terpaksa potong beberapa bahagian kisah anda. Dipendekkan cerita, Mimi memberitahu saya. Akhirnya saya dapat dikembalikan macam biasa. Akan tetapi, saya tetap hidup dalam ketakutan. Kadang-kala rasanya bila duduk dalam rumah seorang diri, Casey bayangkan, saya seringkali rasa mesti ada perempuan yang rambut panjang dari atas sampai ke bawah, sampai satu badan tutup dengan rambut, akan ikut ke mana saya pergi. Saya tak pernah nampak. Tapi macam mana gambaran itu boleh bermain di minda saya tidak pasti. Terima kasih. Yang ikhlas, Mimi berkongsi pengalaman.